Sarawak mempelopori transformasi Malaysia daripada hub hiliran semikonduktor kepada pencipta chip global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata Malaysia selama ini hanya bergantung kepada pemasangan, ujian dan pembungkusan chip syarikat antarabangsa. Beliau menegaskan Malaysia mesti beralih ke huluan dengan chip sendiri. Sarawak menubuhkan Sarawak Microelectronic Design, SMD, bersama Catapult UK dan membuka makmal reka bentuk di Cardiff, Wales. Abang Johari membandingkan Sarawak dengan Nvidia, yang hanya mereka chip manakala pengeluaran dibuat oleh syarikat foundry seperti TSMC. Nilai tambah chip sendiri sangat besar. Itu yang Sarawak usahakan, katanya. Sarawak mempunyai rekod awal semikonduktor sejak 1990N melalui satu ST Silicon dan kerjasama dengan X-FAB Belgium. Tenaga hijau negeri menjadikan chip Sarawak produk mesra alam, satu kelebihan sukar ditandingi. Teknologi chip kini penting dalam kehidupan moden. Abang Johari yakin Sarawak akan jadi hub semikonduktor bertaraf dunia dan mengangkat Malaysia ke tahap lebih tinggi dalam rantaian nilai global. Dapatkan e-akhbar Suara Sarawak dan News Sarawak Tribune percuma di Play Store dan Google Play sekarang.